semua keluarga besar ASIB Lectures Kuala Lumpur, bersama saya Tracy, VJ anda pada minggu ini untuk menyampaikan sedikit info ringkas gereja. Jom kita saksikan. Program doa dan puasa kita akan bermula pada 7 Ogos ini. Bagi anda yang memerlukan buku panduan, anda boleh dapatkannya secepat mungkin daripada admin gereja kerana unit adalah terhad. Untuk makluman semua jemaat, upacara komitmen SMY akan berlangsung pada 9 Ogos ini. Semua jemaat dijemput hadir untuk datang bersama-sama menyokong dan mendoakan upacara SMY ini. Info yang terakhir, pihak gereja sedang melakukan proses kemaskini data jemaat. Jika berlaku sebarang perubahan alamat ataupun nombor telefon anda boleh berjumpa terus dengan admin gereja kita iaitu Brother Adris. Sekian saja info ringkas yang dapat saya kongsikan. Terima kasih untuk perhatian anda sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat berhujung minggu. Tuhan Yesus memberkati.